Kenapa kita rasa nilai duit semakin mengecil setiap kali kita keluar pergi beli barang? Dulu dengan RM100 kita rasa banyak. Akan tetapi sekarang setiap kali kita pergi kedai beli barang, duit habis begitu sahaja. Barang pun tak dapat banyak mana. Baru ramai sedar yang sebenarnya bukan emas yang semakin mahal, akan tetapi kuasa beli duit kertas kita yang semakin merosot akibat inflasi. Setiap tahun kita perlukan lebih banyak duit untuk membeli emas yang sama. Sebab itu, emas dijadikan sebagai pelindung nilai kerana emas mengekalkan nilai kekayaan jangka masa panjang kita ketika harga barang keperluan terus meningkat setiap tahun. Jom mulakan simpanan emas sekarang supaya nilai simpanan kita tidak perlahan-lahan merosot dimakan inflasi yang menyebabkan kita semakin miskin. Kalau kuasa beli duit kertas semakin melemah, jadi kenapa kita masih menyimpan duit tunai sebagai aset simpanan jangka masa panjang? Jom kita tukarkan sebahagian daripada simpanan duit tunai kita kepada bentuk simpanan emas supaya nilai dan kuasa belinya terjamin dan kukuh untuk kita membina kekayaan pada masa depan. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan tabungan emas di akaun simpanan emas Physical Gap. Hafizul bimbing sebaiknya.